Alright, so Alhamdulillah guys, kita baru selesai tengok cerita. Semua Akan baik-baik saja. jalan cerita seronok. Ada gembira, ada sedih, ada terluka, ada keganasan. Yang bestnya cerita ni kan, dia punya gambaran persekitaran digunakan memang real environment. Yeah. So, yang buatkan cerita ni macam dekat sangat dengan penonton lah. Jadi apa yang disampaikan pun sampai watak-wataknya pun bila tengok satu orang kan, dia macam yang ni macam yang ni macam ni macam dia, gitu lah. Jadi pelakon-pelakonnya. so rasanya lepas tengok cerita ni kan, lepas tengok cerita ni rasa macam kita nak ringkas balik berkenaan dengan keluargaan, bagaimana kita dengan environment kita dan sebagainya kan. Jadi yang terakhir, berapa bintang? 10/10. Kalau korang tak nangis tengok cerita ni, maksudnya hati korang ada terluka. Saya bagi 9. Thank you Tiger Wong buat cerita macam ni. Best. So, filem ni akan keluar 18 Jun Khamis ni 2026. di seluruh pawagam seluruh Malaysia. Bye. Bye.